Assalamualaikum semua. Apa kabar? Yang saya hormati Tuan Fungsi Majlis yang baik budi pekerti, bersajuri dan hakim yang adil lagi bijaksana, penjaga masa serta hadirin dan hadirat sekalian. Inilah kisah satu cerita sejarah lama kebanggaan kita. Jadi legenda kenangan masa warisan kesinambungan budaya. Jasitiwa Kembang digelar nama Raja Perempuan Bijaksana. Cantik rupawan, ayu jelita menjadi sebutan sepanjang zaman. Ratusan tahun dahulu di negeri Kelantan lahirlah seorang puteri diraja, yaitu Cik Siti Wan Kembang, anak kepada Raja Ahmad dan Cik Banun, yang juga berasal dari keturunan diraja. Namun, hidupnya bermula dengan ujian. Ayahandanya mangga sewaktu baginda masih kecil. Lalu, Raja Husin Johor dilantik sebagai pemangku raja. Cik Siti Wan Kembang dibesarkan oleh seorang wanita bangsawan dari petani dan para pembesar istana. Baginda diajar ilmu agama, sejarah, strategi perang dan kepimpinan. Puteri ini bukan biasa-biasa. Baginda cekal, berani dan amat pintar. Tidak gentar memegang pedang, malah handal menunggang kuda putihnya. Apabila dewasa, Cik Siti Wan Kembang diangkat sebagai ratu di negeri Kelantan. Ada yang ragu, boleh ke seorang wanita menjadi pemimpin? Tetapi ratu muda itu membuktikan keupayaannya. Baginda memerintah dengan adil, rakyat disayangi, menindas dihukum, dan negeri terus makmur. Pada suatu hari, negeri Kelantan diserang oleh musuh dari luar. Cik Siti Wan Kembang tidak lari, tidak bersembunyi. Sebaliknya, baginda terus sendiri ke medan perang. Dengan pedang di tangan kanan dan panji negeri di tangan kiri, baginda melaungkan Kelantan tanah beta. Bersama kita pertahankan maruah bangsa. Musuh dikalahkan. Rakyat bersorak memuji ratu mereka. Ratu Serikandi di tanah Melayu. Ratu Serikandi di tanah Melayu. Ratu Serikandi di tanah Melayu. Cik Siti Wan Kembang amat menyayangi seekor haiwan, yaitu kijang. Kijang haiwan peliharaannya itu jinak, lembut dan lincah. Simbol yang sesuai bagi seorang ratu yang lemah lembut tetapi tangkas. Baginda menjadikan kijang sebagai lambang resmi kerajaan. Malah, mat paung emas pada zaman itu dicetak dengan ukiran kijang. Kawan-kawan, kalau nak tahu, kijang itu masih hidup pada Lagapet Negara, Malaysia. Warisan Cik Siti Wan Kembang kekal hingga kini. Namun, jauh di sudut hati sang ratu ada satu kekosongan. Baginda tiada zuriat, tiada siapa yang akan menguasai tahta. Sehinggalah pada satu hari, baginda bertemu dengan seorang gadis kecil dari Bacok, bernama Saadong, anak kepada pasangan miskin tetapi berhati mulia. Baginda memeluk anak itu dengan penuh kasih. Mulai engkau anak beta, engkaulah Puteri Saadong. Puteri Saadong dibesarkan di istana. Diajar membaca, menulis, memimpin dan berfikir seperti seorang ratu. Cik Siti Wan Kembang tidak pernah membeza-bezakan antara anak angkat dan anak kandungnya. Kasih sayang baginda terhadap Puteri Saadong sangat dalam. Puteri Saadong digambarkan seorang gadis yang cantik jelita. Kecantikannya menarik perhatian Maharaja Siam. Cik Siti Wan Kembang menolak lamaran Maharaja Siam.
Dan akhirnya Putri Saadung dikawinkan dengan Raja Abdullah, sepupunya putra tampan dari negeri jiran. Namun tadi tidak menyebelahi mereka. Kelantan diserang oleh Raja Siam yang tamak. Mereka mahu Putri Saadung diserahkan sebagai tebusan. Siti Wak Kembang menolak. Begitu juga Raja Abdullah menolak. Tetapi demi menyelamatkan negeri, Putri Saadung rela mengorbankan dirinya. Biarlah beta pergi, asalkan rakyat tidak dizalimi. Dengan air mata bergenang, Siti Wak Kembang hanya mampu memeluk anaknya sebelum dijemput tentera Siam. Beta doakan engkau akan kembali, anakku, bisik Baginda. Hari berganti hari, tahun bertukar tahun. Pada setiap petang, Siti Wak Kembang akan berdiri di istana memandang ke arah barat menunggu kepulangan Putri Saadung. Namun anaknya tak kunjung tiba. Akhirnya selepas bertahun-tahun memerintah, Siti Wak Kembang menghilangkan diri secara misteri. Ada yang berkata Baginda wahib ke dalam hutan. Ada juga yang percaya Baginda masuk ke alam bunian. Tetapi satu yang pasti, pewarisnya Putri Saadung akhirnya pulang dan menyambung pemerintahan Baginda. Dari kisah ini kita pelajari bahawa pemimpin sejati tidak bergantung pada jantina, tetapi pada ilmu dan keikhlasan. Kasih seorang ibu tidak perlu lahir dari rahim, tetapi dari hati yang ikhlas. Pengorbanan adalah lambang cinta sejati kepada negeri dan rakyat. Warisan sejarah bangsa harus dihargai. Nama Siti Wak Kembang dan Putri Saadung bukan sekadar cerita lama, tetapi lambang kebangkitan wanita Melayu. Itulah kisah Siti Wak Kembang, ratu yang berani, penyayang dan berjiwa besar. Dan anak angkatnya Putri Saadung yang tabah dan rela berkorban. Semoga kisah ini menjadi ilham kepada kita semua untuk menjadi pemimpin yang berani, penyayang dan berjiwa besar. Sebelum saya mengundur diri, marilah bersama dengarkan pantun dari saya. Belayar perahu di Sungai Kelantan, singgah sebentar di tumpah lama. Siti Wak Kembang bijak dan sopan, pemerintah adil disanjung semua. Bunga Tanjung gugur ke bumi, putih melati harum berseri. Ratu bertahta sejak muda lagi, warisan negeri kekal abadi. Terima kasih pada semua yang sudi mendengar. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.